Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bersama saya dengan Ismail Perdeka. So hari ni saya nak buat satu video ringkas untuk channel saya. Okay, so hari ni saya nak bagi tahu saya dah tukar cover set motor. Cover set motor Yamaha Legenda. Yamaha Legenda. So hari ni saya memang agak nak buat video ni lah, konten. So hari ni kita nak tengok motor Yamaha Legenda saya dah tukar cover set. Cover set color biru cover set baru. So inilah Yamaha Legenda saya kan. Saya berada di kampung guys. So inilah guys Yamaha Legenda. Di sisi 1284 motor yang saya naik sekarang ni, saya dah tukar cover set baru. So saya dah tukar cover set baru. So saya nak tunjuk sesuatu yang saya buat dekat ni stiker motor YouTube channel Ismail Perdeka. Saya ada buat. So itu aja. Saya nak buat satu video lah untuk ni konten saya ni. Saya ada buat stiker motor. Stiker motor lah. Comel stiker ni. So kita nak buat satu video lah untuk channel. Saya berada di kampung lah guys. Sekarang ni bulan puasa. Motor ni saya buat comel sebab apa? Sebab saya nak buat apa ni, raya, untuk raya, sambutan raya. So kita buat comel motor lah. Stiker dia ada tulisan Ismail Perdeka. Okay. Ni guys, saya cakap ni dunia Ismail Perdeka blogger. So inilah geng. Saya dah cakap kan, saya dah buat benda ni, stiker apa semua. Jadi inilah yang saya buat ni. RM15 je geng. Tiga apa ni, 3 huruf. Kata 3 lah, 3 pieces ni. So geng, saya nak cek tayar dulu. Cek bahagian tayar jelas. Tayar okey, berfungsi. Jadi apa ni, cuma ni lah rata kendor sikit. Rata kendor saya kena ni lah, di repair rata lah. Rata kena repair rata. Sebab apa dia? Sebab takut dalam perjalanan saya nak pergi raya rumah orang kan, takut tercabut ke apa. Susah juga lagi. Ni banyak benda yang saya kena repair lah dulu. Sebelum nak apa ni, nak beraya rumah orang, kita kena repair. Jadi banyak benda yang kita perlu repair lah. Bahagian motor ni, motor saya ni cuma baru ubah suai cover set baru. Stiker saya dah order dalam Shopee, cuma tak sampai lagi guys. Mungkin sehari 2 lagi akan sampai stiker di Shopee. Di tempat saya ni lah, saya order di Shopee. Mungkin sampailah 2-3 hari nanti stiker dia. Jadi stiker yang Ismail Perdeka tu saya belum tahu lagi nak buat macam mana cara dia. Mungkin saya akan hantar ke kedai ke, buat macam nombor plate macam ni ke, letak warna kali hitam macam nombor plate ni ke. Macam tu saya, sebab stiker dia tu macam agak apa ni, satu huruf. Jadi bila kita tepek dekat sini, tampar dekat sini, jadi susah lagi kita nak buang balik ke, nak bagi dia tangga balik ke, jadi susah. Jadi macam tu ya guys, saya nak beritahu. Okay, yang mana dah tengok video ni, tolong komen and subscribe YouTube channel Ismail Perdeka. Kita jumpa next video yang akan datang. Assalamualaikum.
Okey, saya dari Ismail Pendekar ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'azahidah Patin kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, yang mana dah tengok video Ismail Pendekar ni, jangan lupa subscribe, like, comment and share video channel YouTube Ismail Pendekar. Okey, bye. Assalamualaikum.